Grup B ni mudah, korang kena tengok balik. Dalam grup B, kita ada Switzerland, Kanada, Bosnia dan juga Qatar. Kalau kita tengok atas kertas, Switzerland adalah pilihan utama dengan peluang sebanyak 56% untuk juara kumpulan. Diketuai Granit Xhaka, Manuel Akanji dan juga Gregor Kobel, pasukan ni penuh dengan pemain-pemain yang beraksi di liga-liga besar Eropah. Kanada pula pasukan yang semakin meningkat naik dengan pemain seperti Alphonso Davies, Jonathan David dan juga Tajon Buchanan. Tambahan pula, mereka bermain depan penyokong sendiri, dekat halaman sendiri. 31% peluang untuk juara kumpulan mungkin nampak rendah, tapi ramai pemerhati ataupun pandit percaya Kanada boleh jadi dark horse terbesar dalam kejohanan ni. Bosnia jangan pandang rendah. Dengan pemain-pemain yang berpengalaman dan juga gaya permainan yang sangat fizikal, mereka sentiasa mampu untuk mencipta masalah kepada pasukan-pasukan yang kita anggap pilihan ni. Qatar, peluang memang tipis untuk ke next round, tapi kita pernah lihat bagaimana mereka mengejutkan Asia dengan menjadi juara Piala Asia. Jadi sekarang, persoalannya, adakah Switzerland akan buktikan mereka layak untuk jadi pilihan utama atau Kanada yang akan gunakan kelebihan selaku tuan rumah untuk rampas tahta grup B? Atau mungkin Bosnia dan juga Qatar akan buat seluruh dunia terkejut? Cuba korang komen sekarang, siapa yang korang rasa yang akan layak ke pusingan yang seterusnya daripada grup B?